beza. Ada apa? Ada beza. Okey. Dia tahu yang atas 3 biji ni. Ada kereta lagi. Asal kali Oh, ada belpaya. Ada lori belakang macam. Ada lori je ni. Ya, ada belakang lori. Belakang lori lagi. Apa lepas 4 ni apa clear? Lepas 4 clear. Sampai ke tak ada kereta. 70. Boleh potong. Weh, mus belakang sangat tu. Belakang lori je ni. Lori je ni pun tak lepas. Slow sikit macam. Boleh lepas pun. Okay, aku selang aku tunggu. Ada sampai kamera ni. Ringlet. Ini kalau tapi itulah masa lah. Tidak drone ikut puncun kan. Boleh. Tak boleh. Tinggi. Saya jaga pakai selam hari tu. Okay, kita sudah sampai Ringlet. Selamat tahun baru Cina. Sifat hai. Syam, Han tahu sejarah pekan ni kan? Syam? Han tahu sejarah pekan ni kan? Sejarah? Mana tahu? Hari tu Han cerita kat aku, kemain lagi. Biar lah. Sejarah ni, tempat ni apa nama sejarah dia? Hari tu Han cerita kat aku. Miao, cerita Miao. Yang aku tahu nama asal dia Sewa Cincin. Sewa Cincin? Tu yang diorang tukar nama panjang sangat terus jadi Ringlet. Sewa Cincin Ringlet. Cincin ring. Okey. Oh, sewa cincin. Ringlet. Sewa cincin. Isi minyak kan? Isi minyak. Isi minyak. RM2 ke isi. Tapi ni kan kat Raup dekat lepas koyan ada Petron. Oh ya? Biasa isi sana. Isi elan di sana lah. Di sana? Abang kata sana? Benar. Sana? Sana lah. Jom sana. Duduk sikit. Air apa? Kan? Enjoy, balon. Selamat datang. Jalan turun bukit tu tengah sedap. Okey, paling kiri. Okay, sekarang kita dekat Mesariang. Oh, betul. Bumper. Oh, bumper. Tol. Allah. Bonggol. Fly. Umpan ikan Baja. Bawa baja. Umpan ikan macam ni ya? Bau dia. Memang betul best. Oh, best. Slow kot. Okey. Apa? Dia dah pintai tu. Apa pintai tu? Tak ada. Apa? Apa? Okey. Ada. Dekat mana spot Jun lagi? Pangan. Pan sikit.
Alah, tu. Geli. Oh, jalan ni. Boleh apa hotel? Oh, kita nak masuk. Oh, nampak. Oh. Luar dalam tu. Bila masuk tadi dah. Kita tu, macam tunduk sikit ke depan. Sorry. Oh, kita potong. Kita. Tunduk. Takutnya tu tunduk. Boleh? Macam tercun tu. Gaya. Oh. Jangan pempangan lah. Alah, baru nak rekod. Belum kan? Ikut motor abah, cepat. Macam. Pahlawan. Jalan tutup tepi. Jalan tutup satu lorong. Jalan tutup kiri. Alah, tak mata. Kan? Raya ke? Sampai jam Ini kalau drone bolong. Betul tak? Luar Kawasan luar. Kawasan luar. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Hai pula. Aku dah semua dah. Tu ada signboard ni. Apa Ambil lorong kecil je. Apa pening lah budak-budak ni. Lah aku nak main kono. Kan Abang Mio dah cakap dah muka di awal. Hari ni kita banyak untuk marketing. Jadi Abah dah faham dah. Okey je, aku okey. Terima kasih abang rotan korang. Abah kot. Abah kot. Weh, ada buku ke? Pandai weh. Weh, boleh masuk lah. Sekejap je. Boleh. Sekejap. Oh, ingat tak boleh masuk. Tak kena tangkap. Aduh, motor lah. Allah. Kalau tidak air jenis, tapi sebab letak susu, kan panggil susu kan. Aduh. Dia ais. Motor. Aduh. Sampai ujung lawa
Ya Allah, seram pula. Boleh ke masuk sini? Cukup ni kan? Oh, mantap. Dah bersepah. Bersepah. Cantik. Panjang pagi nampak macam. Cantik. Kamu macam mana? Jadi tak boleh? Sayang, nanti Umpama kita lepak tepi Sok Keting, rupanya ada benting. Okay, ni last fly. Lepas tu kita terus shoot lah. Tak janda baik pula fly. Kau sebatang tu? Boleh. Sebelah barotan ni kata lepas ni berhenti lagi ha? Ha? Mus. Buka helmet lu. Teruk aku tengok orang tu. Kata cat rim panjang. Tak sempat. Pasang balik dulu. Balik. Cat dah banyak. Janji berapa? Lepas tu dia malap. Dia tak kilat. Tak, dia nampak macam motor mainan. Nampak macam mainan lah. Kalau purple tu. Sekarang macam motor apa? Macam motor betul. Macam Power Rangers. Power Ranger kuning. Power Ranger kuning selalunya kuat sikit pada Power Ranger pink. Tu yang perempuan kan. Baik lu, apa Roger? Baik. ingat Amir tu ni. Amir? Helmet lah. Tu nama dia cinta sejati dengan Amir. Cinta sejati. Adalah kenangan. Kenangan kawan-kawan. Oh, lawa jalan. Masya Allah, ibu Allah SWT. Allahu Akbar. Oh, tayar kita cantik weh. Oh, tayarmu dah rupa tayar kereta. Tayar BO. Oh, boleh. Rau bau dia. Wow. Macam mana tayar chip tak hitam? Tak kotor. Come on lah, kita lompat atas batu dulu. Tu dah macam ada macam sikit. Korang patut lompat lah. Buka dah, naik atas batu dulu. Tayar panjang pun kotor juga. Jadi yang balik tu saja nak langgar sikit buat kenangan. Bos. Okey tak? Mesti kata kalau lah aku ada drone yang pakai spek mata tu mesti sempoi. Boleh masuk celah-celah pokok. Dia sebab dia boleh baca real keadaan. Dekat skrin sahaja. Ya. Hang tak fikir, hang tak rasa kena tengok drone ke apa, tak payah. Hang fokus dekat mata hang je. Kena custom lah sebenarnya arah ni. Alamak.
Tanjung Harai. Mun. Oh. Dah gelap sana. Wah, mendung oh. Itu bukan tu. Buka masuk dulu. Buka masuk. Badan basah tak apa. Satu jangan basah. Jangan basah. Aku dah letak bawa baju. Tengah-tengah panas keliling tu hujan di situ. Kalau hujan, jaket simpan, kasut simpan. Kat spender. Spender. Oh. Oh. Cintaku hanya insan biasa. Cinematik. Aduh. Saya dekat pergi depan. Oh, tengok pilot buat kerja tengok. Dia hang pilot dah pun. Hang dah ada pangkat pilot dah. Aku tak berani nak kacau hang dah. Pergi depan. Tadi cinematik satu ke dua? Dua. Dia pilot sampai aku kena tunggu dia isap ukur dulu. Baji peluang. Okey. Sebab dia nak tangga helmet tu. Dia ada special, dia ada immunity lah. Special privilege. Naik pangkat balik tu. Bila lah. Hati tu tengok pelik Padahal motor ni semua pelan-pelan. Depan aku motor macam motor GP laju. Serius. Kenapa? Kita slow katanya. Sekelompok. Kelompok. Sekelompok. Tengah laju jangan. Sekelompok. Slow sikit macam. Hello. Relax. Kelompok. Relax. Dia buat. Jalan sini clear. Dia buat tu. Jalan sini clear. Oh, cantik slow sikit. Depan tu ada yang tulis Jangan berdiri macam. Jangan berdiri. kamera Oh, depan tu. Nak hantar dah. Lapang tak kereta. Tu terus. Depan laju sikit. Tu terus. Depan clear. Depan clear. Oh, ada hilir. Clear. Oh, ramai orang. Masih lagi bersikir. Patut buat sikir lah tadi kat sini. Oh ya. Kereta. Jaga BO banyak. Ya. Sampai. Oh, mantap. Oh. Angkat tangan kanan lah. Angkat tangan kanan. Jangan dua tangan. Satu tangan. Aku pernah lalu sini tak dapat jalan. Kabus. Pukul berapa tu? Pukul dalam pukul 9 ke 10. Oh. Space kata. Apa Zahir buat sini? Lindok. Oh, racing tu. Hujan tu kat situ baik. Terletak je. Sebelah hujan, sebelah panas. Hebat. Allah.
Okey, sampai ujung dulu. Jom. Oh, jalan lawa. Behave. Tanah runtuh depan tau, tanah runtuh. Tanah runtuh. Duduk. Satu line. Dan dalam lubang. Dalam lubang jalan. Banyak tanah runtuh. Kata kau Mercedes lah kau. Kau Mercedes. Kenapa ni? Dah tak feeling right macam ni lah. Kenapa kau tak Pasal satu grup? Apa? Saya tak layan, bah. Ini jalan ni sedap ni. Ya. Kita orang memang santai, bah. Tak kerti corner. Kira ni. Kita orang tak kerti corner. Abah Ali. Abah Ali. Senang. Kau suruh je set kita. Dia dah. Ada buat 15. Dia kita potong kat balik. Itu dia abang Tigo mencucuk biar di belakang depan. Berapa ada 2 biji menang. Dia potong kita. Itulah. Ada lagi 2 biji. Biar geng ni sampai. Bagi potong dulu. Baru kita pokosah dia. Okey, boleh. Abang balik. Boleh. Okey, clear. Jom, dapat jauh depan. Akan tak ada apa kan? Okey, jom. Lagi. Ada lagi lah. Ada tak? Macam mana siap? Apa dah kat depan lah. Tinggal tambah buat satu. Alah. Ada teddy bear lah. Mana? Banyak. Jaga. Kau ada jam. Belakang. Betul belakang. Seorang ke? Tak ada. Dia pun tak ikut ke? Ada. Mus. Mus depan saya. Dengan budak MC je. Ini pun tak ikut. Dahsyat move. Allah. Boleh hilang racing line tu. Banting dia hilang racing line kanan tu. Break. Ui. All in lah. Depan hujan lagi. Ni sekarang hujan lagi. Hujan ni. Hujan ni. Mana? Tapi atas kita cerah. Hujan. Jalan.
Tapi atas kita cerah. Serius. Oh, tak siap. Cerah ya dah. Licin. Tak. Jadi sayang kasut. Oh, 1 kilo. Nampak kedai seronok. Oh, lapar. Sikit. Sabar, sikit lagi. Tren bulan puasa ni, tren. Apa bersih temu kamu ke tahu? Apa mus buat? Ya so. Apalah yang begitu lalu. Macam apa? Patah balik. Macam PTT ya. Oh, ini bukan jawab. PTT, ini PT. Petronas tu jawab. Petronas 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Tak apa. Minyak Petronas. Minyak 3 bar lagi ke? Minyak 3 bar. Depan dah. Depan. Jom, boleh. Depan. Dah. Depan. Apa dia? Kita duduk tengah ni. Orang nak masuk susah. Tak ada perkarau. Perkarau ah. Dia je. 3 bar per kilo. 3 bar cukup. Aku rasa cukup. Perkarau cukup. Sebab 3 bar kita dari Ipoh boleh sampai sini. Jauh ha? Sampai ke Perkarau. Okey ah. Lepas. Jom. Lepas kawan ada boleh tunda. Jom. Sekali habis semua habis. Tolak ramai-ramai. Terima maaf. Kereta, jaga-jaga. Kita main pil laju. Jaga lambing. Oh, ya Allah. Mama, kompos, cek tarik, mama, kompos. Ya, betul. Aku nak ikut. Jom. Aku dah tak hati sakit-sakit lah. Duduk terlalu lama pun boleh sedikit. Sebab duduk lama itu je. Orang otak. Orang bing. Mana dia orang weh? Mamu Ada? dengan ni Mus. Ada. Saya tak jaga minyak. Saya laju. Boleh ke? Apa ke? Habis berubah. Asal nak kena remap. Imat minyak. Ya. Oh, betul lah. Dia lambai ingat ada orang kampung tengok dia tu. Lambai Mus, lambai. Tak ada orang pun. Mana apa? Kanan? Kanan. Alright, kanan. Ada apa? Kau dah makan? Cantik. Di sungai. Masuk di sini. Bagilah warning tadi nak corner. Terkejut saya. Apa beza? Aku pun ingat. Lupa. Oh, pakai bawah. Pakai bawah. Ada pondok. Mi kari mantap ni. Mantap. Mi kari udang je lah. Mantap. Patin buah. Terima kasih abah. Patin nanti. Abah tengok pancin nampak. Dia tahu tempat baik nampak. Makan tengah hari terus lah kan? Makan je lah. Jadi makan. Ingat baru pukul 11. Tak mandi sungai oh. Dah memang patut time makan pun. Kita lepak mana ni ya? Ni pernah tempat ni. Road 4 Patalong. Road 4 di sungai. Bukan Kita rasa Mio punya apa? Ais kepal jagung jagung. Ni sedap. Mantap.
Oh, dah oi. Ni piping mana? Ada banyak. Geram aku. Ni mau piping. Tahu tadi aku order ni. Ni piping apa ni? Oh, mantap ah. Masya-Allah. Alright. Ini rojak ayam. Rojak ni pacik. Ini lawam lu. Ni apa? Rojak ayam. Kopi ah. Oh, betul. Apa bihun? Itu mi ya? Mi. Bihun kari. Tarik bihun tu sikit. Oh, mantap oh. Oh, mantap. Oh, dengan udang ada besar tu. Jenuh nak ngopeh tu. Kau malu. Oh, patutlah tak daya. Macam tu lah. Naik bos. Kipas tak ada ni kipas. Bismillah. Buat iklan bulan puasa kan. Bismillah. Saya kira episod ni keluar bulan puasa. Oh ya. Tapi dah malam, tak apa. So. Keluar tengah hari kan. Baik. Kita dah settle makan ha. Kita nak teruskan perjalanan kita ha. Lawa, tembak tu. Oh, mana kau mau? Tak, cari pokok. Cari pokok. Macam cerita Fast and Furious. Okey. Kau mau kat mana? Sini, masuk sini ke sana? Kanan. Kiri. Ada kiri? Kanan. Kiri. Kita kanan doang. Dia dah. Wop.